Hari ni Lina ada dekat area Medini. Kita nak pergi makan dekat The Wrap Shop. So let's go. Jom, Lina nak tanya siapa dekat sini yang selalu petang-petang dia pergi jogging dekat Emerald Lake yang dekat area Puteri Harbour tu. Lepas dia jogging, korang jangan terus balik tau. Terus masuk dekat Sunway Citrine Hub. Dekat dalam ni ada The Wrap Shop. Dekat sini kita boleh dapatkan makanan yang ala-ala Subway tu. And jangan risau, dekat sini diorang Muslim own tau. Dari JB Lina datang ke sini semata-mata Lina nak cuba diorang punya new edition of brioche. Nama dia King Prawn Japanese Lobster Roll. Korang nampak tak tadi isi lobster tu besar dan banyak-banyak kan dia letak. Korang kena datang sekarang tau sebab diorang tengah buat promo buy 2 free 1. Dekat sini diorang ada 3 flavor tau. Flavor klasik, flavor wasabi dengan flavor salted egg. Topping dia tu semua sama, kita boleh pilih isi lobster tu. So sekarang Lina nak cuba yang klasik dulu, kita nak rasa. Korang yang flavor klasik ni pun dah sedap tau. And roti dia pun lembut, tak keras. Okay, yang ni pula flavor wasabi. Lina ingat wasabi ni pedas sangat tau. Tapi okay, dia pedas-pedas manja je. Okay, mind you, bila korang beli satu set macam ni memang akan dapat chips tau. And lastly, Lina cuba diorang punya salted egg juga. Yang ni Lina punya favourite love. Korang tolonglah cuba, memang sumpah sedap. Kena dengan tekak Lina. So korang thank you for watching. Bye-bye.